Ado seko anak tupa atas jula mokten kudu eko peluk lapa jala jali makan jala jali makan ado seko anak tupa atas jula mokten kudu eko peluk lapa jala jali makan. PAS Kelantan mempunyai rekod cemerlang melaksanakan program pembangunan fizikal dan ritual secara seimbang. Rata-rata rakyatnya menyedari hakikat ini dan mengakui bahawa Kelantan adalah peneraju perubahan dalam mencapai keberkatan dalam kehidupan insan. Ikuti komen rakyat Kelantan dalam siri kedua Apa Kata Orang Kelantan. Saya selesa lah dengan pemerintah Tok Guru ni. Tak ada banyak ke arah membawa kita, membimbing kita ke arah yang jalan bertakwa, kan? Mendekatkan diri dengan Islam lagi. Saya lebih selesa, senang, tak ada apa-apa masalah, lagi baik. Kita hidup lagi tak ada apa-apa lah, tak ada gangguan. Mana paling bagus Tok Guru sendiri tu, yang paling bagus sekali ya. Mana ada menteri dalam dunia nak mengajar. Boleh bagi ilmu kita boleh. Makin membangun rasa. Pada dulu orang daripada negeri luar ke, baru ni datang, dia kata, nampak membangun pesat, rumah besar-besar, kata, bangunan pun besar-besar. Dia sukalah tengok apa ni, macam poster-poster ke, semua yang menutup aurat. Ya. Duduk sini dapat macam pengajaran agama Islam. Akak sebenarnya orang luar tapi suka duduk di Kelantan. Alhamdulillah, sebab bagi saya nak ikut pemimpin hak akan bawa kita ke jalan yang betul lah, jalan syurga. Dan setakat ni kalau nak banding dengan pemerintah yang dulu, bagi saya pemimpin yang bawa kita ke jalan yang betul. Alhamdulillah tenang duduk sini. Berbanding saya duduk negeri luar, ingat pernah saya duduk di Selangor selama setahun, duduk di IA tu, teruk lah. Di sini tenang, boleh tengok, kita boleh hari Jumaat boleh nuntut ilmu pagi-pagi Jumaat. Yang lain kita tak boleh tengok suasana macam ni. Jadi harap-harap pilihan raya akan datang ni, rakyat Kelantan boleh mikir dengan waras lah, boleh mikir lah baik buruk tu. Ado seko anak tupa atas jula mokten